Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang dihormati guru-guru serta murid-murid sekalian. Terlebih dahulu, kami mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk menyampaikan syarahan pada hari ini. Tajuk syarahan kami ialah kepentingan amalan membaca. Hadirin sekalian, membaca merupakan satu amalan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Melalui pembacaan, seseorang dapat memperoleh pelbagai ilmu pengetahuan serta maklumat yang berguna. Dalam era teknologi dan globalisasi pada masa kini, maklumat boleh diperoleh dengan mudah melalui pelbagai bahan bacaan seperti buku, majalah, akhbar dan bahan digital. Amalan membaca juga perlu dipupuk sejak kecil lagi supaya ia menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan seseorang. Murid yang rajin membaca bukan sahaja akan menjadi lebih berilmu, malah mampu meningkatkan kemahiran berfikir dan memahami sesuatu perkara dengan lebih mendalam. Oleh itu, jelaslah bahawa amalan membaca memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berwawasan. Hadirin yang dihormati sekalian, kepentingan amalan membaca yang pertama ialah dapat menambah ilmu pengetahuan. Apabila kita membaca pelbagai bahan bacaan, kita dapat mempelajari banyak perkara baharu yang sebelum ini kita tidak pernah ketahui. Contohnya di sini, melalui pembacaan buku sains, kita dapat memahami tentang alam semula jadi, teknologi serta pelbagai penemuan baharu yang berlaku di dunia. Selain itu, membaca juga membolehkan kita mengetahui pelbagai maklumat tentang sejarah, budaya dan kehidupan masyarakat di negara lain. Hal ini dapat membuka minda kita supaya lebih berfikiran luas dan tidak hanya bergantung kepada apa yang dipelajari di dalam kelas sahaja. Tambahan pula, murid yang banyak membaca biasanya lebih mudah memahami pelajaran yang diajar oleh guru di sekolah. Mereka juga bukan menjawab soalan dengan lebih baik kerana mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Oleh itu, jelaslah bahawa membaca dapat membantu seseorang meningkatkan tahap pengetahuan dan pencapaian dalam pelajaran. Seterusnya, amalan membaca juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir serta kreativiti seseorang. Apabila kita membaca sesuatu cerita atau maklumat, kita akan cuba memahami isi kandungan, membuat tafsiran serta membayangkan situasi yang diceritakan. Proses ini secara tidak langsung dapat melatih minda kita untuk berfikir dengan lebih kritis dan kreatif. Sebagai contoh, apabila murid membaca buku cerita atau novel, mereka akan menggunakan imajinasi untuk membayangkan watak, tempat dan peristiwa yang berlaku dalam cerita tersebut. Hal ini dapat merangsang perkembangan pemikiran serta meningkatkan daya imajinasi seseorang murid. Selain itu, membaca juga dapat membantu seseorang meningkatkan kemahiran bahasa. Melalui pembacaan, kita dapat mempelajari perkataan baharu, memahami struktur ayat yang betul serta meningkatkan kemahiran menulis dan berkomunikasi. Oleh itu, jelaslah bahawa membaca bukan sahaja menambah ilmu, malah membantu perkembangan minda dan bahasa seseorang murid. Hadirin sekalian, kesimpulannya, amalan membaca memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Antaranya ialah termasuklah dalam menambahkan ilmu pengetahuan, meningkatkan kemahiran berfikir serta membantu kita untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran. Oleh itu, kita perlulah menjadikan membaca sebagai satu amalan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai murid yang ingin berjaya, kita seharusnya meluangkan masa untuk membaca pelbagai bahan bacaan yang bermanfaat. Amalan ini bukan saja dapat membantu kita pada masa kini, malah memberikan banyak kelebihan pada masa hadapan. Bak kata pepatah, membaca jabatan ilmu. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memupuk budaya membaca agar kita dapat melahirkan generasi yang berilmu, berfikiran luas serta mampu untuk menyumbang kepada kemajuan negara. Sekian saja syarahan pada hari ini. Terima kasih.